dari 15,000 video yang kami buat kan, dah macam-macam menu. Cuba terfikir, menu apa yang kita belum buat? Oh, ayam goreng kunyit. Jadi kami singgah dekat sini. Dapur bakar kat Sungai Petani ni. Jadi ini ayam goreng kunyit, nasi ayam kunyit lah. Nasi ayam kunyit ni dulu kita nak makan, kita kena pergi kedai siam tau, kedai tom yam, makan malam. Ini asalnya dulu. Anda kena belajar sesuatu. Satu yang bagus dengan orang Malaysia ni kan, dia mudah adaptation menu tu daripada menu orang lain boleh jadi menu Malaysia. Contoh spaghetti jadi mi hailam. Nampak? Ini sebenarnya ini menu yang agak universal lah. Semua orang boleh makan. Budak kecil, orang tua, Melayu, Cina, India. Menu yang universal. Dia macam nasi ayam kan. Jadi kalau anda macam terfikir, hari ni nak makan apa? Tak tahulah nak makan apa. Kalau bini nak bergaduh-gaduh nak makan apa, bawa je makan sini. Nasi ayam goreng kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. So ini portion dia. Nasi dia memang banyak lah. Kalau saya memang tak habis lah nasi banyak ni. Jadi nasi, ayam, sup, sambal dan air, teh ais ataupun sirap, harga dia RM10 je. Tapi sebab kami nak makan protein, kami tambahlah telur. Jadi ada additional telur lah. Kalau rasa nak ubah selera sikit kan, tak nak makan ayam, kat sini pun ada. Dia ada sotong, dia ada daging dan juga dia ada udang goreng kunyit. So boleh tukar-tukar lah kan. Borak dengan orang kedai ni, rupanya dia ada 14 cawangan. Tapi mainly dekat bahagian utara lah. Start dekat Perak, dekat persiaran Fair Park Ipoh, lepas tu dekat Meru Raya, dekat Taman Cempaka, dekat Kelang Lama Kulim, High Tech Kulim, kat Village Mall, Sungai Petani, Sangway Seberang Jaya, Pedah, Betah, Bayang Baru, Taman Sejati Sungai Petani, Padang Serai, Komtau Walk, Food Truck Area, Pasar Malam, Taman Selasih. Banyak tempat dia. Patut kita kena suruh dia buka dekat KL, di bawah office mekanika, senang sikit nak makan. Satu lagi saya suka kedai-kedai macam ni sebab ayam ni dia ada strategi dia. Dia kena masak sikit-sikit. Maksudnya top up. Kedai ni buat macam tu. So ayam tu jadi tak keras lah. Dia habis, dia top up. So ayam kita dapat yang panas-panas. Kedai ni dia buka setiap hari daripada pukul 11 pagi sampai 10 malam. Jemput datang. Lulus. Recommend.